Kita langsung metik di kebunnya nih. Kita sambil belajar metik terong. Udah harus hati-hati, nggak boleh asal metik ya. Nih kebunnya nih kayak gini ya. Cakep terongnya nih, cakep-cakep, masih pada kecil-kecil, nggak boleh diambil. Yang gede-gede aja dulu yang diambil. Kita pilih-pilih mana yang boleh diambil, mana yang boleh dipetik ya. Ikuti aturan main petani. Oh, ini boleh kali ini gede nih. Gede gini mah gede. Panjang. Oh, yang mau komen yang mau.